Guys, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Imran Antu, anak Antu ada Medan. Okay guys, so hari ini saya nak buat konten vlog tentang saya hari ni nak pergi potong rambut. Kalau macam korang nampak, rambut saya ni dah panjang gila. Dah dekat 4-5 bulan jugalah tak potong. So hari ni saya nak bawa korang, tunjuk dekat korang macam mana tempat kedai gunting rambut dekat Medan ni. Macam mana dia orang potong, berapa harga dia orang. Sebab saya akan tunjukkan dekat korang harga dia dengan package dia. Korang akan tengok dekat sini kedai gunting rambut boleh dikatakan murah dan korang tak akan dapat macam mana dekat Malaysia. So macam ibarat cakap, kalau kata dekat Malaysia korang tak boleh dapat harga dengan package macam tu, korang faham tak? So korang tunggu lah. Jom kita gerak. Saya nak pergi potong rambut sekarang. Jumpa kat kedai gunting rambut. Bye bye. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dah dekat kedai dia. So hari ni fashion ataupun styles aku nak potong tu adalah middle part. Rambut aku sekarang middle part, tapi aku nak potong, nak style sikit middle part. Tapi bawah dia aku nak potong undercut ataupun low fade lah. Okay, sekarang ni macam korang boleh nampak dia tengah sikat-sikat rambut aku. Yalah, macam sebelum nak potong rambut kan, sikat rambut dulu, ataupun clip dulu rambut dekat atas apa semua. Lepas tu baru start potong. Okay, so sekarang ni dia start potong rambut aku dekat belah bawah dengan belah tepi. Lepas dia dah siap rambut aku dekat belah bawah dengan tepi, terus dia clip rambut aku sebelah lagi. Tapi dia clip bukan guna clipper, tapi dia clip guna sikat je. Memang lain macam cara kerja dia kan. Lepas dia dah clip rambut aku dekat atas tu pakai sikat je, bukan pakai clipper. And sekarang ni dia dah start potong rambut aku dekat belah tepi and dekat bawah yang sikit lagi tu. Lepas tu aku request untuk potong rambut aku yang dekat atas sikit, yang ujung-ujung. Lepas dia dah siap semua potong-potong rambut, dia dah siap dah dia potong rambut. Sekarang ni mulalah dia untuk shaving. Yang macam korang nampak ni, aku tak tahu apa yang dia letak. Mungkin shaving cream, tapi shaving cream selalunya tebal kan, yang ni nipis, aku tak tahu. Mungkin sabun. Okay, so lepas je dia dah shaving anak-anak rambut aku yang dekat tepi-tepi, dekat sideburn aku tu, sekarang ni dia suruh aku baring. Sebab ini adalah sesi untuk potong misai, potong misai bawah mulut dengan jambang, walaupun sikit je, tapi dia tetap shave. And macam korang nampak ni, dia letak benda yang sama juga. Kita panggilkan dia shaving cream lah, sabun shaving. Sekarang ni dia tengah letakkan sabun shaving. And dia akan start shave misai-misai aku, jambang aku dengan misai bawah mulut aku. Okay, lepas dia dah shave semua tu, shave misai, shave jambang, sekarang ni dia potong pula bulu-bulu hidung aku. Dia kemaskan hidung aku. So lepas ni senang lah aku nak bernafas. Tak adalah sangkut-sangkut, tak adalah orang kata gatal-gatal hidung kan, sebab dah potong bulu-bulu hidung tu. Lepas dia dah siap-siap shaving, dia dah siap potong-potong bulu-bulu dalam hidung aku tu. Sekarang ni dia otel lagi rambut aku guna mesin shave. Tadi guna apa nama, shaver kan, sekarang ni guna mesin shaver pula. Lepas dia dah guna mesin shaver tu, lepas tu dia ambil lagi gunting, dia otel lagi rambut aku supaya rambut aku jadi lagi kemas and orang kata lagi simetri lah kan, taklah sengit-sengit. Okay, so dah siap dah potong-potong rambut, shave-shave semua. Okay, yang macam korang nampak ni, aku pun tak tahu apa yang dia pakai. Mungkin boleh dikatakan face scrub ke, aku rasa macam tu lah. Mungkin face scrub kan, sebab bila dia pakai kat dekat aku rasa macam fresh, sejuk. Macam ibarat macam duduk dekat kutub utara macam tu kan, sejuk, relax je, sampai rasa macam nak tertidur. Lepas tu yang best pula, masalahnya dia urut muka aku ni lama tu. Ni bukan setakat gunting rambut je, bukan setakat gunting rambut, shave muka. Masalahnya ni dia urut-urut sekali sampai ke kepala-kepala, sampai ke rambut-rambut aku. Korang boleh nampak sendiri tengok dia tekan. Aku sampai kadang-kadang sampai rasa macam nak tertidur. Tadi pun sampai nak terlelap, hampir terlelap. Korang sini nampak kan, tengok dia tekan rambut aku dari atas sampai bawah, picit, tekan, tarik. Memang aku rasa macam kena layan dengan orang kata barber 5 bintang. Best gila, sumpah. Yang aku tak expectnya, tempat yang diorang untuk cuci rambut tu, kau boleh nampak, yang tu sebenarnya diorang DIY sendiri tau.
bawah tu ada baldi, atas tu dia orang pakai tempat untuk cuci rambut. Dia orang macam gabung-gabungkan, DIY kan. Tengok jadi macam ni lah. Lepas tu korang boleh nampak paip tu pergi ke, adalah paip kat belakang tu, tengok dia orang macam DIY sendiri je. Macam korang nampak ni, sekarang ni dia tengah cuci rambut aku. Sebab apa dia? Yelah ni sesi mencuci rambut. Korang boleh nampak dia nak letak shampoo. Dia sapu-sapu kat shampoo tu, dia letakkan shampoo tu dekat rambut aku supaya semua shampoo tu kena. Lepas tu dia tekan-tekan, dia picit-picit, dia masaj-masaj, urut-urut. Sur gila lah. Dekat sini kadang aku sampai nak tertidur ada, sebab terlalu syahdu sangat. Dah selesai, dia dah urut-urut tu, apa lagi cuci lah pula kan. Takkanlah nak biar sabun tu sampai ke balik rumah. Cuci lah. Ni dia cuci, dia buangkan sabun-sabun. Lepas tadi dia dah berus rambut-rambut aku. Lepas dia dah cuci rambut aku, aku rasa macam fresh gila. Rambut aku rasa ringan. Sebab yelah 4-5 bulan tak potong rambut. Okay, so dah sampai dapat yang aku paling suka masa potong rambut tadi. Okay, so macam korang nampak, yang kain purple yang dia letak dekat aku tu adalah kain yang dia orang dah perap dekat ais. Bukan perap lah, maksudnya dia orang dah letak dekat dalam tempat ais. So kain tu sejuk. So bila dia orang letak kat muka aku, kan tadi muka aku tadi ada face scrub. So dia jadi sejuk, dia jadi macam fresh. Muka kau jadi fresh, sejuk, sedap je rasa dia. Macam kau nampak ni sekarang, dia tengah ibarat orang kata tengah dia cuci muka aku pakai kain lap yang sejuk tu. So muka kita auto jadi fresh. Korang faham ni kan, bila kita rendam muka kita ataupun kita cuci muka kita pakai air ais, muka kita akan jadi lebih fresh. Orang kata yelah, kulit kita akan lebih smooth lah orang kata. Okay, so lepas habis dah settle semua benda tu, dia letak bedak dekat muka aku supaya muka aku tak gatal and lebih wangi, fresh macam tu. Lepas dia dah letak bedak, dia ambil kain hitam tu, dia keringkan rambut kita. Yalah, lepas mandi kan kita kena keringkan rambut kita. Lepas cuci rambut kan kena keringkan supaya dia wangi, lurus. Bila je bangun daripada baring tadi, rasa macam fresh gila. Rasa macam baru bangun tidur, baru bangun daripada mimpi indah. Sebab sedap sangat dia punya orang kata treatment, cara dia potong rambut memang sedap. Lepas tu dia letak lagi bedak dekat aku punya belakang rambut. So aku punya leher tak gatal, leher aku wangi. Dan sekarang adalah time untuk dia setting rambut aku, sebab dah settle dah semua. Sekarang ni dia setting rambut aku, dia sikat rambut aku. Lepas tu dia ambil lagi kain dia. Sekarang ni adalah masa untuk dia mengurut pula, untuk dia masaj lagi kita. Ini adalah terakhir lah kan. Dia urut-urut, dia tekan badan kita supaya badan kita lebih fresh, lebih bertenaga lepas potong rambut kan. Memang best gila lah potong rambut kat sini. Aku rasa macam memang happy gila, rasa seronok kan. Sebab aku rasa macam tak pernah dapat lagi. Memang aku rasa seronok sangat. And korang kena try lah. Murah pun murah. Lepas tu dapat semua satu package lagi. Siapa je nak bagi kan? Okay, so ni lah result dia lepas potong rambut kat sana. Bagi aku okay je, memang cun tempat dia. Bukan setakat potong rambut, dengan yang lain, cuci rambut, lap-lap muka, face scrub apa semua, memang aku rasa puas dan berbaloi sangat. Sampai banyak kali dah hampir nak tertidur kan, tapi sebab aku buat konten tak boleh tidur. Korang faham lah. Okay guys, welcome back. Aku baru je balik. Macam korang tengok rambut aku tak potong banyak pun. Aku cuma potong tepi dengan tinggal atas. Nampak pelik sikit tapi kejap aku try water balik. And macam tu lah potong rambut kat sini. So kalau korang nak tahu, potong rambut dekat sini murah je sebenarnya. Macam ni aku potong. Macam korang tengok tadi, potong misai, cuci rambut, dia orang urut-urut sikit. Korang tahu tak, kalau kata dekat duit sini harga dia RM20,000 je. RM20,000 kalau dekat Malaysia bersamaan RM6. Dekat Malaysia bersamaan RM6. Murah tak? Dekat sana kan kalau kata potong rambut dah RM15, RM20 kan. Tak campur lagi potong ini, potong misai, tak campur lagi cuci rambut tu, dah dekat naik dekat sampai RM50 kan, dekat RM40, RM50. Dekat sini murah je. So dekat sini potong rambut, potong misai, cuci rambut semua RM20,000 je. RM20,000 kalau di Malaysia bersamaan RM6 lebih kurang lah. So macam korang boleh nampak. Ni aku sengaja minta style macam ni sebab aku tak nak potong atas. So macam ni lah.
Okay guys, thank you guys. Siapa yang watching untuk video potong rambut, vlog potong rambut aku hari ni. So stay tune untuk next video. Jangan lupa like, share and subscribe. Share dekat kawan-kawan korang yang lain untuk support aku supaya kita buat lagi next video yang akan datang. Bye bye, see you. Assalamualaikum.